Nak masuk bayar RM16 je, dapat pool yang ini, dapat pool yang ini, dapat pool yang ini. Sampai 3 pool tu. Bukan tu sahaja, korang boleh masuk dekat Farmers Corner ni pun ada juga. Sebab tu bestnya di Refarm Kampar Perak ni, macam-macam aktiviti boleh buat. Nak tangkap ikan boleh, nak tengok kebun-kebun sayur ni pun boleh, kebun-kebun buah-buahan ni pun boleh. Kat sini boleh tengok penanaman labu pun ada. Lepas tu kalau korang jalan sikit, korang boleh nampak penanaman bendi pun ada. Kemudian kalau nak tengok dekat sini, ada penanaman honeydew pun ada juga. Memang boleh tengok sebiji-sebiji ada dekat tanah tu. Lepas tu nak tengok penanaman jagung pun ada. Menarik boleh tengok tembikai depan mata, punya besar weh. Ada rezeki korang bolehlah tengok tanaman-tanaman ni. Jadi memang murah lah kalau datang ke Refarm Kampar ni. Nak tengok lebah kelulut dia bersarang pun boleh. Nak tengok ayam kampung ada kat sini pun boleh. Ada yang bertelur pun ada. Lepas tu nak tengok anak ostrich ni pun ada juga. Basically macam-macam lah ada kat sini. Pembelaan tilapia pun ada juga dekat sini. Sebab tu korang kena masuk juga Farmers Corner ni. Bukan tu sahaja RM16 yang kita bayar dengan Refarm Kampar ni, kita juga boleh pergi dekat sana tu ada Animal Wonderland. Serius cakap, daripada pagi kalau korang datang kat sini memang puas hati. Telur itik pun ada jual jagung pun ada. Punya murah-murah. Mana nak dapat macam ni? Apa lagi, save video ni.